Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini adalah hari Isnin 21 April sewaktu tuan-tuan tonton video ni, insya-Allah. Tuan-tuan, semalam saya dah pun sampai ke tanah air. Saya dah sampai pun ke rumah saya di Sungai Petani ini. Cuma tuan-tuan, oleh sebab saya baru pulang bermusafir jauh daripada Tanah Suci, kemungkinan pagi yang tuan-tuan tonton ni saya mungkin tak berapa, saya mengantuk ke apa ke, saya rehat. Jadi saya rekod video ni lebih awal supaya tadabbur kontok kita boleh berjalan seperti biasa, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ni 21 April, saya dah pulang ke Tanah Suci. Kita teruskan, saya dah pulang dari Tanah Suci, dah pulang ke tanah air. Jom kita teruskan tadabbur kontok kita, bercakap tentang tema ibu bapa. Sebelum ni tuan-tuan, apa yang telah kita bincang dalam tema ibu bapa? Jom kita recall semula. Pertama, jasa terbesar ibu bapa adalah jasa sewaktu anak masih kecil. Yang kedua, syukur atas peluang untuk khidmat kepada ibu bapa. Yang ketiga, khidmat seorang Muslim bermula dengan kepada ibu bapa. Yang keempat adalah perbincangan kita hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tolong bantu saya sekejap. Tolong komen dekat bawah pengeras tuan-tuan ikut tadabbur kontok hari ini. Bantulah saya sikit sebab saya rekod 4 video berturut-turut ni sebelum saya berangkat umrah. Pagi ni tuan-tuan tonton memanglah tuan-tuan tonton sehari, seminggu 2 kali. Tapi saya rekod berturut-turut ni hari yang sama. So bantu saya komen di bawah tuan-tuan, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 215. Satu ayat yang ringkas sahaja. Tadabbur kontok surah kedua, ayat 215, insya-Allah. Tuan-tuan, khidmat kepada ibu bapa. Bagaimana cara khidmat kepada ibu bapa? Banyak cara. Namun tuan-tuan, salah satu cara paling utama, salah satu cara yang paling ampuh untuk khidmat kepada ibu bapa, Allah ajar dalam surah ini, Al-Baqarah, surah kedua, ayat ini, ayat 215. Cara paling ampuh yang kita umur dewasa anak-anak ini boleh berkhidmat kepada ibu bapa kita. Al-Baqarah 215, Allah menyebutkan, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu mengenai apa yang harus mereka infakkan, benda yang harus mereka belanjakan. Infak. Tuan-tuan, apa maksud infak? Yunfiqun, mereka infak, ataupun bahasa Melayu kita sebut belanja. Mereka tanya engkau Muhammad, mereka tanya kepada baginda Nabi Muhammad, apa yang patut mereka infakkan, apa yang patut mereka belanjakan. Apa maksud infak, tuan-tuan? Infak maksudnya ambil harta kita bagi dekat orang lain. Infak maksudnya ambil harta kita bagi dekat orang lain. Sama ada infak itu dalam bentuk sedekah, sama ada infak itu dalam bentuk hadiah, sama ada infak itu dalam bentuk zakat, infak dalam bentuk apa je lah. Maka Allah sebut infak. Itu istilah besarnya adalah infak. Yas'alunaka, mereka tanya engkau, madza yunfiqun, mereka nak infak apa? Qul, jawab, beritahu mereka dengan jawapan ini. Ma anfaqtum min khair, kalian infak sahajalah, kalian belanja sahajalah apa sahaja yang baik-baik. Ma anfaqtum min khair, apa sahaja yang baik-baik, kalian infak sahajalah. Infak sahaja, apa sahaja yang tuan boleh infak. Infak tenaga kah? Infak harta kah? Infak khidmat kah? Whatsoever bentuk infak. Infak apa maksudnya tadi? Ambil harta kita, bagi dekat orang lain. Sama ada bagi dalam bentuk sedekah kepada orang-orang yang boleh kita sedekah, bagi kepada bentuk hadiah kepada orang-orang yang boleh kita bagi hadiah, dan beri dalam bentuk zakat kepada asnaf yang boleh kita beri zakat. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dah cukup jelas beza antara sedekah, hadiah dan juga zakat. Zakat hanya kepada asnaf yang 8 kelompok itu. Zakat adalah kepada asnaf yang 8 kelompok itu. Sedekah adalah kepada orang yang meminta, dia tak cukup. Sedekah juga kepada asnaf, cuma sedekah ini lebih luas lagi, bukannya pada waktu-waktu tertentu sahaja sedekah. Manakala hadiah adalah kepada bukan asnaf. Hadiah adalah kepada orang yang bukan asnaf. Dia bukan fakir, dia bukan miskin, dia jiran sebelah rumah kita. Kalau kita tak bagi pun, dia hidup bahagia sahaja. Kalau kita tak bagi pun, namun kita bagi sesuatu. Ini adalah
hadiah. Maka tuan-tuan, Allah menyebutkan, mereka tanya engkau apa yang patut mereka infakkan. Jawab, infak sahaja apa-apa yang baik-baik. Qul ma anfaqtu min khair. Apa sahaja yang kalian infakkan, apa sahaja yang kalian belanjakan daripada yang baik-baik itu, semuanya okey. Maka yang baik-baik harta kita tu bagi dekat siapa? Liwalidain, bagi dekat kedua ibu bapa. Tuan-tuan, sekali lagi ibu bapa telah pun mendahului senarai orang-orang yang perlu menerima infak kita. Sekali lagi ibu bapa menjadi orang-orang yang perlu menerima infak kita. Tuan-tuan, ibu bapa kita kemungkinan bukan asnaf. Jadi ibu bapa kita of course lah tidak menerima sedekah kita. Adalah perkataan yang buruk apabila kita menyebut, aku nak sedekah kat mak lah. Tuan-tuan, ini perkataan yang buruk. Mana mungkin seorang anak sedekah kepada mak? Meskipun mak kita miskin, kita tidak sedekah kepada mak kerana kita makan jasa mak. Dan juga mak ini adalah bawah tanggungan kita, terutama sekali kalau kita anak lelaki. Mak adalah tanggungan kita, terutama sekali bila kita anak lelaki. Ayah adalah tanggungan kita, terutama sekali apabila ayah telah lanjut usia, tak mampu untuk apa? Tak mampu untuk memenuhi nafkah keluarga. Keluarga ayah lah. Ayah dah tua, mungkin ayah jaga mak seorang saja, mungkin hidup berdua saja, tapi ayah dah tua. Maka mana mungkin kita nak sedekah kepada mak dan ayah. Namun kita boleh beri hadiah kepada mak dan ayah. Ingat, infak ini ada banyak cabang. Infak sedekah, infak zakat, termasuk infak hadiah. Maka tuan-tuan, yang satu orang anak transfer duit setiap minggu tu, setiap bulan tu, yang bagi duit raya kat mak ayah tu, yang kadang-kadang bawa mak ayah pergi melancong tu, yang kadang-kadang beli ayam hantar kat rumah ayah dan mak tu, yang kadang-kadang kita tolong bayar sewa rumah mak ayah tu, yang kadang-kadang kita tanya, ayah, pasal apa bil elektrik 3 bulan tak bayar ni? Ayah tengah duk rolling duit. Lalu kita pun transfer, kita tolong bayar 500 dekat TNB tu. Semua itu bukan sedekah, semua itu bukan zakat, semua itu adalah hadiah satu orang anak kepada ibu bapa. Ini satu lagi bentuk khidmat kepada ibu bapa. Make sure ibu bapa merasai harta kita selaku anak. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, saya nak infak, saya ada harta lebih, nak infak dekat siapa? Pertama, infak yang baik-baik. Ada harta lebih, harta jumlah yang banyak, infak dengan yang baik-baik. Bagi dekat siapa dulu? Bagi dekat mak ayah dulu. Ustaz, mak ayah saya tak miskin. Ustaz, mak ayah saya taklah papa kedana. Ustaz, mak ayah saya lagi kaya daripada saya. Maka beri dalam bentuk hadiah. Taklah perlu beri banyak kalau kita miskin. Mungkin kalau mak ayah kita ni orang yang istilah mudahnya duit tak habis lah. Ayah saya makan pencen, mak saya pun makan pencen, ayah dan mak lagi kaya daripada kita. Mungkin kita tak bagi RM, namun kita boleh bagi hadiah. Dalam bentuk apa? Bentuk telekung ke? Telekung Siti Khadijah hak mahal sikit tu bagi kat dia ke? Dalam bentuk apa, whatsoever bentuk lah tuan-tuan. Takkan yang tu pun saya nak kena ajak. Tuan-tuan, kalau mak ayah kita ni satu orang yang berduit, tak perlu rasa duit kita, maka jangan bagi duit, bagi hadiah dalam bentuk yang lain. Namun kalau lah mak ayah kita ni memang satu orang yang makan pun cukup-cukup, tidakkah bahagia mak ayah kalau tiba-tiba terima satu envelope ada 500 dalam tu? Yang mana pasal faham bagi ni? Sajalah ayah bagi, sajalah mak bagi, sebab ada lebih sikit. Bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada. So saya bagi hari ni ada banyak sikit sebab hal saya ada, maka kita bagi. Tuan-tuan, ini namanya infak. Infak kepada ibu bapa. Tuan-tuan, mereka tanya kepada baginda Nabi Muhammad, nak infak apa? Jawapannya adalah infak yang baik-baik. Bagi dekat mak ayah dulu. Kemudian barulah bagi dekat orang lain. Wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Bagi dekat mak ayah dulu. Bagi kat mak ayah dulu. Kemudian bagilah dekat adik-beradik, orang-orang terdekat. Bagi dekat orang yatim, bagi dekat orang miskin, bagi dekat orang musafir dalam perjalanan. Maka tuan-tuan, yang lain-lain tu, adik-beradik yang lain, para yatim, para miskin dan juga musafir, mereka itu datang kemudian selepas mak dan ayah. Saya ada harta nak infak.
Saya nak infak kepada siapa? Mak, ayah dulu. Bagi dekat mak, ayah dulu. Bukan bagi semua. Sebab kita pun nak infak kepada yatim juga. Nak infak kepada adik-beradik juga. Nak infak kepada para miskin juga. Nak infak kepada ramai lagi lah yang nak terima infak kita ni. Namun tuan-tuan, pastikan dalam ramai-ramai yang menerima infak kita itu, pastikan mak ayah kita termasuk dalam senarai yang menerima infak tersebut. Wabil walidain, maka infaklah kepada kedua ibu bapa kalian. Kemudian orang-orang yang lain. Wa ma taf'alu min khair, apa sahaja kebaikan yang kalian lakukan dari yang baik-baik itu, kalian infak dalam bentuk yang macam mana pun, berapa pun jumlahnya, hadiah itu bentuk dan nilai yang bagaimanapun, wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim, terhadap perkara itu Allah sesungguhnya sangat mengetahui. Maka Allah sangat mengetahui bagaimana kita selaku anak usaha habis baik untuk khidmat dengan memberi harta kita hadiah kepada ibu dan bapa. Maka khidmat kepada ibu bapa tu banyak cara. Antara khidmat kepada ibu bapa adalah khidmat dengan memberi harta kepada kedua ibu bapa. Komen di bawah tuan-tuan. Kesimpulan kita hari ini, khidmat dengan memberi harta kepada kedua ibu bapa. Komen di bawah tuan-tuan. Perbincangan kita hari ini kesimpulan, khidmat dengan memberi harta kepada kedua ibu bapa. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ini, komen di bawah. Share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini adalah 21 April. Saya baru sampai sahaja ke tanah air daripada berangkat daripada Tanah Suci. Mungkin hari ini saya rehat sekejap, nak hilangkan jet lag, nak bagi tenang-tenang sekejap sebelum kita sambung kita punya siri tadabbur-tadabbur yang berikutnya seperti yang kebiasaan. Tuan-tuan, ini kita punya takwim minggu ini. Saya dah pun share dekat wall Facebook saya semalam. Maka mohon uar-uarkan tadabbur kita minggu ini. Saya nak ingatkan algebraian sekalian. Saya nak ingatkan kawan-kawan algebra kita. Ingatlah, misi Khatam Al-An'am akan bermula minggu ini. So, minggu ini, minggu penutup bulan ini, kita nak mula. Saya tak mau tangguh-tangguh dah. Takut lagi kita drag lama sangat. Maka tuan-tuan, misi Khatam Al-An'am kita akan buat pada hari Rabu dan juga hari Jumaat. Yang Rabu tu sebab kelas diawalkan. So, ingat tuan-tuan, hari ni Isnin, esok Selasa, rehat lagi sehari. Saya pun nak rehat kejap. Hari Rabu, jumpa saya untuk misi Khatam Al-An'am. Kelas diawalkan. Kemudian jumpa saya hari Jumaat untuk misi Khatam Al-An'am yang berikutnya. So, minggu ni kita buat 2 kelas misi Khatam Al-An'am. Nak cover balik yang saya pergi umrah meninggalkan tuan-tuan tersebut, insya-Allah. Dan tuan-tuan, hari Ahad ini kita akan buat siri Q&A Al-Quran, menjawab soalan-soalan terkait Al-Quran, insya-Allah, bersama tuan-tuan secara live, bukan lagi rakaman, insya-Allah. Assalamualaikum. Program ini percuma. Siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Doakan saya sihat tuan-tuan. Doakan saya jet lag ni habis cepat sikit. Doakan mood kerja saya tu pun datang secepat mungkin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya
Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he